Setiap kali datangnya bulan Ramadan, kita akan mengaitkan diri kita pada kelemahan dengan sebab tidak makan dan tidak minum. Tetapi ibadah puasa ini sebenarnya memberikan nadi kekuatan tambahan, terutamanya pada roh, pada dalaman kita. Buktinya, kita boleh melihat sewaktu berlakunya antara peperangan bersejarah, sewaktu peperangan Badar pada tanggal 17 Ramadan, dalam cuaca yang panas, bertempur dengan musuh di kawasan yang penuh mencabar, dalam keadaan perhitungan di antara hidup dan syahid. Tetapi dalam masa Ramadan itu tidak melambangkan kelemahan, tapi menunjukkan satu kekuatan tambahan. Apabila kesemua para sahabat di bawah pimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang dengan penuh tekad dalam perang Badar yang berlaku dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka kalau Ramadan datang dengan cuaca yang panas, itulah Ramadan. Maka kalau Ramadan datang dengan kehausan dan kepenatan, itulah Ramadan. Tetapi bukan memberikan isyarat untuk kita terus lemah dan tenggelam dalam kelemahan tersebut. Sebaliknya, menukar dan menjadikan kesemua nadi itu sebagai satu bentuk kekuatan, mengambil iktibar daripada kekuatan para sahabat di dalam peperangan Badar yang berlaku dalam bulan Ramadan.